Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana yang kita tahu, umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidiladha pada 7 Jun 2025 ini. Saya, Muhammad Raya bin Muhammad Razi, wartawan TVPSS Sekolah Kebahasaan Bandar Teknologi Kajang, akan menemu bual warga Sekolah Kebahasaan Sungai Serai berkenaan persediaan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal berlaku. Jom kita saksikan. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Boleh Cikgu terangkan apa maksud Hari Raya Aidiladha? Hari Raya Aidiladha adalah tanda kita memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim bersama anaknya iaitu Nabi Ismail. Kenapa umat Islam perlu meraihkan Hari Raya Aidiladha? Umat Islam perlu meraihkan Hari Raya Aidiladha ni kerana dia adalah satu simbolik pengorbanan dan juga kita meraihkan orang-orang yang pergi menunaikan haji. Bagaimanakah persediaan sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini? Alhamdulillah, sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini saya rasa sambutan yang sangat bermakna kerana kami satu keluarga dapat berkumpul bersama-sama di halaman rumah di kampung tanpa ada terkecuali satu pun keluarga. Sebagai seorang murid, apakah pengorbanan yang kita boleh lakukan? Sebagai seorang murid, kita haruslah berkorban waktu bermain untuk mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum Pakcik. Salam. Apakah yang Pakcik akan lakukan bila pagi raya Aidiladha? Pada pagi raya Aidiladha tu pakcik masih bekerja lagi. Bertugas seperti biasa. Semoga sambutan Aidiladha kali ini kita dapat meraihkan dengan penuh keberkatan di samping menghayati konsep pengorbanan yang dituntut dalam Islam. Sekian, terima kasih. Bye.